mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad bin Maslan ke Majlis Ketutupan Simposium Sastra Malaysia dan Pelancaran Hari Puisi Nasional Rendah Tinggi Johor. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Adil, teguhkanlah hati kami dalam mendalami ilmu dan seni puisi supaya sentiasa menjadi medium penyebar mesej kebaikan dan kebenaran. Majlis 2 dan 1 iaitu penutupan Simposium Sastra Malaysia dan Pelancaran Hari Puisi Nasional peringkat negeri Johor. Forum makalah dia macam, kalau forum makalah ni macam debat lah, yang dipelau oleh orang tentu, debat bisa Kayu di atas rumput, terhimpun jerami di atas bara, madah pemanis belum bersambut madah rasmi dari Datuk Yang Mulia. Jadi dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kejayaan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan menutup. Bukan sebarang indah, sangat indah kawasan padi. Rendah bukan sebarang rendah, walau rendah asal menjadi. Pantang bukan sebarang pantang, pantang pertiwi dicabar jangan. Datang bukan sebarang datang, datang ke sini demi perjuangan. Tuan sekalian, Dr. Saidul Azam Kamarudin, Tuan Haji Amiruddin Muhammad Ali Hanafiah, Dr. Maskiah binti Masrum, Datuk Jasmi Madlani, Dr. Muhammad Salih Rahmat. Jika mencari tempat mandi, pertama teluk kedua pantai. Jika mencari pemimpin negeri, pertama elok kedua guru ke padang datar. Dapat rusa berbelang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi.